Tuan-tuan bayang, sekali berselawat, selawat itu dibawa oleh satu malaikat khas pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi, setiap kali umat aku berselawat kepada aku, Allah akan kembalikan kepada aku roh aku untuk aku menyambut dan membalas selawat orang itu. Sahabat tanya, siapakah orang yang boleh berduduk berdekatan dengan kamu ya Rasulullah pada hari kiamat di padang mahsyar? Nabi pun jawab, orang yang paling banyak berselawat kepada aku, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang dia naik titi sirat, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, nak jatuh dia. Maka datang gerombolan yang banyak, sejumlah selawat yang banyak yang dia pernah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di dunia dulu, datang dan kukuhkan kaki dia. Selawat tu kejapkan kaki dia. Dia berjalan atas titi sirat itu sehingga selamat sampai di depan syurga Allah Subhanahu wa taala. Selamat dia dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.